5 level belajar main piano. Level 1 guys, level di mana awak guna sebelah tangan. Awak guna tangan kanan awak untuk main melodi lagu. Jadi, yang tu level pertama. Level kedua, 3, 4, awak fokus kepada tangan kiri, di mana tangan kiri awak di level kedua, awak akan main note satu persatu. Level ketiga, awak akan main chord. Level keempat, awak akan main arpeggios. Dan level kelima, awak gabung semua ilmu yang awak dapat daripada level 1, 2, 3, 4 untuk jadikan dia sebagai satu bentuk harmoni dalam arrangement. Saya tunjuk contoh. Yang ni level pertama. Okey, level kedua. Level ketiga. Level keempat. Level kelima. Jadi nampak tak macam mana saya susun daripada level 1, 2, 3, 4 dan 5. Kalau awak nak belajar lebih lanjut macam mana nak main piano dengan lebih bagus, tekan link di bio, saya sediakan panduan untuk yang berminat.